Dalam video ini, kami akan tunjukkan cara menetapkan cukai dan diskaun menggunakan AutoCount melalui EasyLink Tools. EasyRetail POS boleh menyokong modul cukai sekiranya fungsi cukai diaktifkan dalam AutoCount dan pemetaan culai boleh dilakukan melalui EasyLink Tools. Klik Settings and Maintenance dan klik Text Code Maintenance. Kemudian klik butang tambah. Anda akan lihat senarai pilihan cukai yang tersedia pada text code untuk ditambah ke dalam sistem EasyRetail POS. Seterusnya, pilih cukai yang dikehendaki dan klik Save. Dalam EasyRetail POS, pergi ke More, kemudian text code untuk lihat kod cukai yang ditambah melalui EasyLink Tools. Klik pada stok item dan pilih satu item. Geser ke kiri dan klik ikon pensil untuk edit. Pada paparan butiran item, klik ikon 3 garis di bahagian text code. Kemudian pilih cukai yang ingin di-charge untuk item tersebut. Akhir sekali, klik Save Record. Kemudian, klik pada sales screen dan pilih item yang ingin dibeli. Item yang mempunyai cukai akan dipaparkan dan jumlah cukai akan ditambah secara automatik. Untuk memberi diskaun pada satu item, klik ikon pensil kecil di sebelah harga. Tetapkan peratus diskaun yang diinginkan dan harga akan ditolak secara automatik. Anda juga boleh menetapkan diskaun untuk semua item melalui ikon pensil kecil untuk suntingan. Setelah selesai, teruskan proses pembayaran seperti biasa. Transaksi tadi boleh disemak melalui senarai dokumen cash sales, dokumen listing. Kemudian klik Data Management dan upload seperti biasa. Dalam EasyLink Tools, klik pada Post Sales Management, kemudian pilih Post Sales Listing. Transaksi cash sales yang telah dibuat akan dipaparkan selepas anda menekan butang Load Records. Anda akan dapat melihat bil tersebut bersama butiran diskaun dan cukai yang dipaparkan dengan lengkap. Kemudian, klik Post to Account dan klik Start. Dalam AutoCount, klik Sales, kemudian pilih Cash Sales. Seterusnya, klik Refresh. Semua butiran transaksi cash sales, termasuk diskaun dan cukai, akan dipaparkan selepas dihantar melalui EasyLink Tools. Nantikan video seterusnya untuk lebih banyak panduan dan tips.